Selamat datang ke Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Adakah AFC bakal menjatuhkan hukuman terhadap pemain Harimau Malaya seperti yang dilakukan oleh FIFA? Atau adakah AFC menunggu sehingga semua proses rayuan FAM selesai sepenuhnya? Isu hukuman Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA ke atas Harimau Malaya kembali mencuri perhatian peminat bola sepak tanah air. Selepas 3 keputusan perlawanan persahabatan dibatalkan dan Malaysia diisytiharkan kalah 3-0, persoalan lebih besar kini mula berlegar. Adakah hukuman ini akan merebak kepada perlawanan kompetitif, khususnya dua aksi kelayakan Piala Asia 2027 menentang Nepal dan Vietnam? Menurut laporan berita harian bertajuk AFC tak mahu ikut tindakan FIFA, tumpuan kini bukan sahaja tertumpu kepada keputusan FIFA, tetapi juga kepada pendirian Konfederasi Bola Sepak Asia AFC terhadap kes yang melibatkan 7 pemain warisan Harimau Malaya. Dalam laporan tersebut, FIFA sebelum ini telah membatalkan keputusan 3 perlawanan persahabatan skuad kebangsaan menentang Cape Verde, Singapura dan Palestin. Pembatalan itu dibuat selepas Jawatan Kuasa Tata Tertib FIFA mendapati Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) telah menurunkan pemain yang didakwa tidak layak beraksi dalam 3 perlawanan berkenaan. Bukan setakat keputusan perlawanan dibatalkan, malah Malaysia turut diisytiharkan kalah 3-0 bagi ketiga-tiga aksi tersebut. Keputusan itu bukan sahaja memberi kesan kepada rekod perlawanan Harimau Malaya, malah turut menjejaskan ranking dunia serta persepsi antarabangsa terhadap pengurusan bola sepak negara. Lebih merisaukan, 7 pemain yang sama juga diturunkan dalam 2 perlawanan kelayakan Piala Asia 2027. Iaitu ketika Malaysia berdepan Nepal dan Vietnam. Situasi inilah yang mencetuskan persoalan sama ada AFC akan mengambil tindakan susulan yang serupa seperti FIFA. Namun begitu, Setiausaha Agung AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, tampil memberi penjelasan yang sedikit melegakan. Menurut beliau, AFC belum membuat sebarang ketetapan berhubung 2 perlawanan kelayakan tersebut dan Badan Induk Bola Sepak Asia itu tidak bercadang untuk tergesa-gesa mengambil tindakan sama seperti FIFA buat masa ini. Windsor menjelaskan bahawa AFC memilih untuk memberi ruang sepenuhnya kepada FAM bagi menyelesaikan isu terbabit melalui Mahkamah Timbang Tara Sukan (CAS). Katanya, keputusan FIFA itu masih baharu dan memerlukan penelitian lanjut sebelum sebarang langkah lanjut dipertimbangkan oleh pihak AFC. Dalam kenyataan kepada BH Sukan, beliau menyatakan bahawa AFC akan menunggu keputusan CAS terlebih dahulu sebelum membuat sebarang pendirian rasmi. Pendekatan berhati-hati ini menunjukkan bahawa AFC tidak mahu bertindak secara terburu-buru, terutama melibatkan perlawanan kompetitif yang mempunyai implikasi besar terhadap kelayakan sesebuah negara ke kejohanan utama. Berbeza dengan perlawanan persahabatan, aksi kelayakan Piala Asia membawa nilai kompetitif yang lebih tinggi dan sebarang keputusan luar padang boleh memberi kesan jangka panjang kepada lanskap bola sepak sesebuah negara. Dalam perkembangan berkaitan, hukuman FIFA terhadap FAM dibuat selepas mesyuarat Jawatan Kuasa Tata Tertib FIFA yang dipengerusikan oleh timbalan pengerusinya, Jorge Palacio. Jawatan kuasa itu mendapati FAM melanggar Artikel 19 Kod Tata Tertib FIFA edisi 2025, iaitu berkaitan penurunan pemain yang tidak layak. Hasil daripada dapatan itu, Malaysia bukan sahaja diisytiharkan kalah 3-0 dalam ketiga-tiga perlawanan persahabatan terbabit, malah FAM turut dikenakan denda sebanyak 10,000 Swiss franc, bersamaan lebih RM51,000 Malaysia. Menurut kenyataan FAM yang turut dilaporkan, Badan Induk Bola Sepak Negara itu akan membuat permohonan bertulis bagi mendapatkan alasan penuh keputusan daripada Jawatan Kuasa Tata Tertib FIFA. Langkah ini penting bagi membolehkan FAM menilai secara terperinci asas hukuman yang dikenakan sebelum menentukan langkah seterusnya, termasuk membawa kes tersebut ke CAS. Sebagai rekod, 7 pemain yang digantung oleh FIFA ialah Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, John Irazabal dan Hector Hevel. Nama-nama ini kini menjadi fokus utama dalam perbahasan peminat dan pemerhati bola sepak tempatan, bukan dari sudut prestasi di atas padang, tetapi dari aspek dokumentasi dan kelayakan.
Menurut kami di Sekadar Berita, pendirian AFC yang memilih untuk menunggu keputusan CAS sebenarnya memberi ruang pernafasan yang sangat penting kepada Harimau Malaya. Jika AFC bertindak segera mengikut jejak langkah FIFA, Malaysia berisiko berdepan pembatalan keputusan perlawanan kelayakan, yang seterusnya boleh menjejaskan peluang untuk mara ke Piala Asia 2027. Dalam konteks ini, kesabaran AFC boleh dianggap sebagai satu bentuk keadilan prosedur, memastikan semua pihak diberi hak untuk membela diri secara sah. Namun, situasi ini juga menjadi peringatan besar kepada pengurusan bola sepak negara. Isu dokumentasi pemain, khususnya melibatkan pemain warisan dan naturalisasi, bukan lagi perkara remeh yang boleh dipandang ringan. Dalam era bola sepak moden yang dipantau ketat oleh Badan Antarabangsa, setiap kelompongan pentadbiran boleh membawa akibat besar, bukan sahaja kepada pasukan, tetapi juga kepada reputasi negara. Keputusan FIFA yang tegas ini secara tidak langsung memberi isyarat bahawa tiada kompromi dalam soal pematuhan peraturan, walaupun melibatkan perlawanan persahabatan. Ia juga menunjukkan bahawa rekod dan keputusan di atas padang boleh dipadamkan jika asas pentadbiran tidak kukuh. Bagi Harimau Malaya, ini bukan sekadar isu kalah atau menang, tetapi soal kredibiliti jangka panjang di pentas antarabangsa. Dalam masa yang sama, langkah FAM untuk membawa kes ini ke CAS menunjukkan kesungguhan untuk mempertahankan kedudukan serta mendapatkan kejelasan undang-undang. Proses di CAS dijangka menjadi penentu utama sama ada hukuman FIFA itu wajar, berlebihan atau mempunyai ruang untuk dikaji semula. Keputusan inilah yang akan menjadi rujukan penting kepada AFC sebelum sebarang tindakan lanjut diambil terhadap perlawanan kelayakan Piala Asia. Keputusan FIFA membatalkan 3 perlawanan persahabatan Harimau Malaya serta mengisytiharkan Malaysia kalah 3-0 telah mencetuskan kebimbangan terhadap nasib 2 perlawanan kelayakan Piala Asia 2027 menentang Nepal dan Vietnam. Namun FC mengambil pendekatan berbeza apabila memilih untuk tidak mengikut tindakan FIFA buat masa ini. Menurut Setiausaha Agung FC, Datuk Seri Winsor Paul John, Badan Induk Bola Sepak Asia itu akan menunggu keputusan Mahkamah Timbang Tarasukan (CAS) sebelum mempertimbangkan sebarang tindakan lanjut. Pendirian ini memberi ruang kepada FAM untuk membela diri secara sah dan mengelakkan tindakan tergesa-gesa terhadap perlawanan kompetitif. Isu ini sekaligus menjadi peringatan bahawa ketelitian pentadbiran sama penting dengan prestasi di atas padang. Kesimpulannya, buat masa ini, 2 keputusan perlawanan kelayakan Piala Asia 2027 menentang Nepal dan Vietnam masih kekal sah. AFC memilih untuk menunggu keputusan CAS sebelum mengambil sebarang langkah, sekaligus memberi sedikit kelegaan kepada kem Harimau Malaya. Namun, episod ini jelas menjadi amaran keras bahawa pengurusan bola sepak moden tidak boleh dipisahkan daripada ketelitian pentadbiran dan pematuhan peraturan antarabangsa. Teruskan bersama kami hanya di Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas sebarang perkembangan terkini dunia bola sepak tempatan dan antarabangsa.